Afwan, kali ini saya nak perkenalkan apps Congkak Ajaib. Cuba cari dekat YouTube. Sebelum ni saya pernah buat, tapi menggunakan kertas dan menggunakan bahan nak wujud. Tapi kali ni saya dah bangunkan dalam bentuk apps. Dan Congkak Ajaib ni dia ada level 1, level 2, level 3, level sampailah level 6. Baik, dalam video ni saya nak tunjuk level 1 dulu. Okey, so macam mana cara permainan dia? Seimbang asas. Setiap mangkuk bermula dengan 3 biji guli. Kemudian satu guli akan dikeluarkan. Okey, kita tak tahu sama ada dari mangkuk A, B, C, D sampai L. Dia secara rawak. Kemudian anda perlu seimbangkan dia punya bilangan. Okey, jom kita mulakan main level 1. Okey, so guli dari mangkuk G ni telah dikeluarkan sebanyak 1. So bila dia dikeluarkan, okey, anda perhatikan dia punya bilangan dekat bawah ni dia tak sama. Okey, di mana atas kalau anda jumlahkan dapat 12, kanan 11, bawah 11, kiri 12. Jadi awak perlu gerakkan guli-guli ke dalam mangkuk ni. Tak boleh buang, tak boleh tambah. Okey, so macam mana kita nak buat bagi kanan dengan bawah sama? Kita try kanan bawah ni sama. Kita try pindahkan masuk ke sini. Okey, so sekarang ni kanan jadi 2, kanan jadi 11. So kita pindahkan ke sini. Alamak, tak boleh. Kanan jadi 11. Masuk sini. Atas jadi 11. Kita pindahkan yang ini masuk sini, yang ini masuk sini. Alright, so kita dapat jumlah yang sama. So dia akan keluarkan satu guli, keluarkan sampailah tinggal 2 biji guli saja untuk level 1. So kita boleh semak ataupun kita boleh minta game ni selesaikan. Dia akan tunjuk macam mana dia solve. So kita try tengok selesaikan. Okay, so seterusnya game ini akan dimainkan. Okay, satu biji guli akan dikeluarkan sehinggalah tinggal 2 biji saja. Okay, alright, so itu dia game Congkak Ajaib. Kalau nak faham lagi macam mana cara permainan ni, boleh tengok video saya di YouTube. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.